Ada seorang raja zaman dulu, dia nak kahwin, dia tak ada anak jantan untuk mewarisi tahta dia. Kan? Semua anak perempuan. Anak perempuan pula cantik-cantik belaka. Kan? Jadi, dia nak cari menantu, dan siapa jadi menantu? Straightforward. Terus jadi raja apabila dia ni. Dia jadi select. Buat selection. Dia peringkat kampung, peringkat daerah, peringkat negeri, sampailah ke peringkat negara. Akhirnya ada 10 finalis yang cukup sifat masing-masing. Yang pandai ni dia adalah dia punya point system kan. Ranking tu sampai satu negara pilih 10 finalis duduk. Now, raja datang, panggil 10-10. Dia bawa benih bunga.